Keunikan kan orang Nepal ni kan, dia orang sentiasa bekerja sama, bercucuk tanam kan. Yang ni dia orang kolek jagung tau, kolek jagung. Selepas ni dia orang tanam padi ataupun tanam lain-lain lah. Cuba kau boleh lihat sendiri dia orang bawa jagung yang dah kolek kan. Jagung ni kan selepas ni sampai kat rumah mereka ni kan, dia akan proses kan. Dia akan proses, buat dia ambil biji jagung tu, lepas tu dijual lah. Tengok kerjasama sepasang suami isteri. Anak-anak ni macam dekat Malaysia jugalah kan. Serupa juga kat Malaysia lah. Anak-anak biasanya anak-anak muda sekarang ni kurang berminat untuk bercucuk tanam. Cuba kau orang tengok, berapa berat tu satu baku tu. Mesti berat punya tu. Kalau saya memang dah barai lah kan. Ini kerjasama masyarakat, terutama di kampung-kampung lah kan. Dia bercucuk tanam sayur. Pasal tu lah orang Nepal ni sihat-sihat. Tambah tu power bag. Pasal tu ramai yang menjadi porter. Kalau mengangkat barang tu selamba saja. Tambah-tambah dah tengok berapa berat jagung ni yang dia orang bawa ni. Kau boleh lihat sendiri. Yang pikul ni wanita tau kan, bukannya lelaki. Bakul pun unik tau. Kau orang tengok dia orang bawa kan, dia letak dekat kepala dia kan. Macam kalau saya barai lah, macam nak patah tekak tau. Tapi kalau dia bawa selamba saja tau. Tapi cuba kau orang tengok kan, selamba saja, relax saja. Dia orang pikul. Seperti yang kau orang lihat, dia orang bawa. Memang selamba saja. Dia orang dah bawa kan. Dia orang dah bawa ni. Kau tengok dia orang pikul tu, relax saja tu. Tak kurang daripada 50 kg, tak kurang tahu ni. Saya dah cuba sebelum ni, macam nak tercabut leher lah. Itulah yang bawa ni wanita tau. Wanita yang bawa kan. Tengok dia. Kau orang tengok dekat dia itu dekat kepala dia kan. Dekat kepala dia macam porter-porter bawa barang trekking kan. Lebih kurang lah dia orang bawa. Cuba kau orang lihat. Dia orang jalan selamba je dia orang berjalan kan. Inilah keunikan masyarakat Nepal yang bercucuk tanaman. Tengok, kau orang tengok. Saya ni kan view kat sini kan. Kau orang boleh tengok juga view. Di sebalik view tu, view menarik di banjaran Himalaya ini. Itu macam Puche, puncak macam Puche, fish tray. Seperti yang korang melihat ni kan. Okey, kita jumpa lagi untuk next video.